Aneh, tertarik satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan bersama saya hari ini, siapa nama? Muhammad Zahid. Panggil Abang Zahid eh? Ya. Okay, Abang Zahid. Sihat Abang Zahid eh? Alhamdulillah. Selamat Hari Raya Abang Zahid. Okey. Okey Abang Zahid, sebenarnya hari ini kita keep short kan. Saya datang hari ini berjumpa dengan Abang Zahid untuk satu challenge. Untuk 3 soalan bernilai RM150. Jadi setiap satu soalan, kalau Abang Zahid jawab betul dapat RM50. Okey. Jadi deal. Okey, nak try? Okey ya. Okey. Jadi kita teruskan dengan soalan yang pertama. Okey. Soalan dia berbunyi, ikan apa bukan saya punya? Cuba Abang Zahid fikirkan. Macam mana? Soalan menguji minda kan? Ikan apa bukan saya punya? Ikan apa bukan saya punya? Ikan bau? Salah. Tak tahu. Salah. Okey guys. Untuk soalan yang Next. Untuk soalan yang pertama. Salah. Tak ada. Give up. Ikan you. Okey. Ikan you lah. Okey bang eh? Okey bang. Jadi nak teruskan soalan yang kedua. Baik. Okey, soalan yang kedua berbunyi, banyak-banyak sukan apa hantu tak boleh join? Banyak-banyak sukan apa hantu tak boleh join? Cuba abang fikirkan. Sukan apa yang hantu tak boleh join? Ni menguji minda. Ni menguji minda. Soalan ni menguji minda. Give up lah Abang Zahid. Lompat tinggi. Bukan, salah. Salah. Bukan lompat tinggi. Apa dia? Cuba Abang Zahid fikirkan. Saya bagi tempoh bertenang dalam 60 second. Sampai malaikat lalu kan. So saya give up lah. Tak ada. Give up eh? Give up. Okey, jawapan dia guys adalah 100 meter berpagar. Betul tak Abang Zahid? Betul lah. Sebab dah berpagar lah tempat tu. Betul. Jadi hantu tak boleh join. Okey guys. Jadi Abang Zahid nak try soalan yang ketiga? Yap, betul. Mau. Mau eh? Okey, untuk soalan yang ketiga guys, berbunyi, situasi dia dekat kedai mamak. Ada 4 orang Melayu, 3 orang India, 2 orang Cina. Satu tu apa? 4 orang Melayu. Situasi dia dekat kedai orang mamak. India. 4 orang Melayu, 3 orang India, 2 orang Cina. Satu tu apa? Cuba Abang Zahid. Satu tu. Okey. Yang Cuba satu tu fikirkan. Tak tahu. Tak tahu apa. Tak tahu. Salah. Apa jawapan dia? Cuba Abang Zahid fikirkan. 4 Melayu, 3 India. So saya surrender. Abang Zahid surrender ya? Abang Zahid surrender ya? Betul. Okey. Jadi Abang Zahid dah tahu jawapan dia? Ya. Aneh, tertarik satu. Weh, teruk soalan ni. Okey Abang Zahid. Okey, jadi sini ya Abang Zahid. Betul lah. Okey. Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Eden Puzzle. Saya akan berjumpa dengan anda di setiap lokasi anda untuk memberi 3 soalan yang bernilai RM150. Jadi setiap satu soalan anda akan dapat RM50 jika jawapannya betul. Alright, untuk permulaan ni first video saya, our first video, saya nak minta tolong subscribe, like, share dan komen dekat bawah lokasi anda. InsyaAllah ada rezeki, saya akan pergi ke tempat anda untuk memberi soalan yang bernilai RM150. Challenge dia 3 soalan bernilai RM150. Okey, mana tahu ada rezeki anda untuk memenangi soalan-soalan saya, soalan yang menguji minda. Okey guys, kita jumpa next video. Dan kita akan berjumpa dengan anda di lokasi-lokasi yang tertentu. Okey, Assalamualaikum.